Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. Tonggak warisan Ocenia difahamkan memilih untuk tidak mewakili Harimau Melaya. Skuad kendalian Peter Klamovski menerima tonik tambahan selepas melakar kemenangan 2-0 ke atas pasukan ke-175 dunia, Nepal bagi aksi kumpulan F kelayakan Piala Asia 2027. Usaha untuk mendapatkan pemain warisan telah bermula selepas dua pemain, Hector Heval dan Ganriel Palmero, berada dalam senarai 30 pemain di Kemelatihan Pusat. Hasrat untuk melihat seorang lagi tonggak dari benua Oceania iaitu Ryan Gigg tidak kesampaian apabila beliau telah beraksi bersama pasukan kebangsaan Australia baru-baru ini. Tonggak berusia 24 tahun itu dalam satu temu bual bersama ESPN Asia mengesahkan bahawa beliau sememangnya memiliki pertalian darah dengan Malaysia. Itu sesuatu yang timbul kebelakangan ini kerana saya mempunyai warisan Malaysia, jelas pemain tengah itu. Beliau turut memberitahu bahawa baru sahaja mengetahui akan statusnya yang boleh mewakili pasukan kebangsaan baru-baru ini. Saya tidak tahu perkara ini sehinggalah beberapa bulan lalu, jadi itu khabar baru kepada saya. Malaysia datang kepada saya tetapi sekali lagi, itu hanya melalui ejen saya. Saya cuba untuk tidak melibatkan diri daripada perkara itu, tambahnya. Namun begitu, di YM Tunku Ismail menjelaskan bahawa terdapat usaha untuk menambah 7 lagi pemain warisan berkualiti tinggi ke dalam skuad Harimau Melaya. 7 lagi pemain Malaysia yang berpangkalan akan menambah lebih banyak kualiti dan membantu pasukan, ujar baginda di laman ke-10.